Tapi adakah hanya wang dah mencukupi untuk membuat pertukaran nilai? Dalam aktiviti perniagaan, selalunya kita dengar satu istilah yang kita gunakan dia sebagai pertukaran nilai. Dan pertukaran nilai ini lazimnya dibuat dalam bentuk wang. Tapi adakah hanya wang dah mencukupi untuk membuat pertukaran nilai? Pada asalnya, kalau kita tengok, wang belum wujud. Kita buat pertukaran nilai dengan sistem barter. Contohnya, barang ditukar dengan barang. Lepas tu kita gunakan benda-benda yang bernilai macam logam, besi, emas dan sebagainya. So, sekarang kita gunakan pertukaran nilai, iaitu kita akan memberikan apa-apa benda yang bernilai untuk mendapatkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan yang mempunyai nilai yang sama. So, apabila pelajar-pelajar nak mengenali dengan lebih lanjut tentang pertukaran nilai, kamu kena fahamkan berapakah nilai yang akan diberikan ke atas barang yang perlu diperolehi. Untuk mengenali lebih lanjut konsep-konsep perniagaan, jumpa saya di Statuta.